Aunty Liza Hanim pun dah terkenal. Hai semua, selamat kembali dalam channel Bintang Kecil. Okey, hari ni kita ada di BK Podcast. Tempat kita kongsi cerita menarik, kisah hebat dengan gelagat bintang yang penuh dengan inspirasi. Okey, hari ni Abang Noel ada tetamu yang sangat istimewa. Okey. Kalau adik-adik semua pernah tengok rancangan Talk to My Manager, mesti kenal dengan dia ni. Dia seorang yang berbakat dan boleh dikatakan macam Abang Noel sendirilah kan nak katakan dia ni born to be an entertainer. Macam tu. Okay, mari kita perkenalkan Oda. Hello, hai semua. Hi, I'm Oda. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Okay, so Oda, selamat datang ke BK Podcast. Thank you. Seronok lah. For me, seronok jumpa Oda. Sebab I'm actually a big fan of yours. Oh. Macam waktu tengok Talk to My Manager memang I was rooting for you untuk menang actually. I was macam, mesti Oda kena menang. Lagi satu sebab macam, you like K-pop? I love K-pop. And I like K-pop. You like K-pop? That's a bond dekat situ. Dah terus ada masuk kepala dah. dah masuk kepala dah. Okay. Tapi sebelum kita nak mulakan, mungkin ramai dah tahulah Oda ni ialah orang kata anak selebriti terkenal iaitu Sharifah Shahira. Betul. Tapi hari ni kita memang nak fokus ke Oda je. Okay, let's go. Okay, Oda ni merupakan seorang yang happy go lucky. Memang seorang extrovert. Memang yang bubbly. Okay. Pasti dan kalau adik-adik semua tengok, dia memang seorang yang willing nak cuba banyak benda. Okay. Jadi, jangan ke mana-mana, kita nak sembang tentang dunia Oda, pengalaman dia dalam Talk to My Manager dan macam-macam lagi kisah menarik lepas ni. Okay, kita dah tak nak buang masa lagi lah Oda kan. So macam kalau banyak-banyak cakap lagi pun nanti macam mana kita nak kenal dengan Oda. Okay, sebelum tu kita nak Oda sendiri perkenalkan diri Oda semua. Okay. Hello semua orang yang sedang tengok. My name is Audra. Tapi boleh panggil Oda, sebab semua panggil Oda kan. I am 16 years old and I am top 3 and talk to my manager. Okay, so boleh tak macam Oda kan? Tadi Oda dah cerita pasal nama semua kan. Macam apa yang bagi 3 perkataan yang describe Oda sendiri? 3 perkataan dengan ni. Awesome, hebat, cantik. Wow. Sorry, saya suka puji diri sendiri because I love myself and make sure korang kena love yourself juga. Ingat. Okay, macam mana Oda dapat confident tu? So kadang-kadang orang remaja ni dia macam sekarang meningkat usia kan. Dia tengah dalam dengan social media semua kan. Macam mana Oda kekalkan rasa confident tu? Itulah yang pasalnya sebab remaja tengok social media yang negatif. So how about instead of putting negative vibes into your head, put the positive kan? Kita tak boleh je selalu kena macam gloomy macam tu. Kita kena happy guys. Jomblo happy. Jomblo happy. So memang macam Oda memang seorang yang memang kalau dekat rumah pun memang seorang yang bubbly, yang memang macam suka buat lawak ke? Kalau korang tengok Oda kat sini, inilah Oda kat rumah. Ini Oda kat rumah, ini Oda kat luar. So macam kalau siapa-siapa macam kawan-kawan ke, kalau orang tengok Oda kat TV cakap tu memang Oda macam tu. Ya, betul. Ini memang saya. So macam kalau dekat rumah ni kan, macam kalau Oda buat lawak atau Oda macam nak manja-manja ke, dengan siapa yang paling Oda akan cari? Dengan siapa Dengan mama. Dengan mama, kalau bukan mama, papa. Kalau bukan papa, Aira. Kalau tak, my other siblings. Tapi tu pun kalau dah buat lawak, dia orang pun tak gelak, dia orang tak faham. Dia macam, okay, fine, whatever. So memang kalau selalunya kalau Oda pergi mana-mana ke, selalu dengan mama ke dengan papa? Kalau pergi mana-mana, usually kalau mama not busy dengan mama. Tapi kalau mama kerja dengan papa kadang-kadang. So since your mother kan sekarang penyampai radio dekat Sinar, betul tak? So Oda ada tak pernah datang ke Sinar macam tengok-tengok mama bekerja, ataupun macam Oda sendiri tiba-tiba masuk konti ke? Oda tak pernah masuk konti dekat Sinar, tapi Oda adalah datang kacau-kacau. Hai mami, hai mami, hai mami. Mami pun, kau balik. Okay, fine. Selalu siapa yang bawa Oda atau Oda pergi sendiri? Mama. So kadang-kadang kita akan pagi tu ada meeting. So Oda akan ikut mama pergi meeting tu. Kadang-kadang Oda akan stay lama sikit.
kacau-kacau mama, okay lepas tu bye-bye. Sebab macam pernah lah juga Abang Noel tengok kan dekat satu tu macam Oda ni merapat dengan semua orang-orang dekat macam kat konti-konti juga macam tu macam semua orang macam kenal Oda. Memang Oda memang seorang yang memang senang rapat dengan semua orang. Oda memang senang rapat dengan orang. Oda sebenarnya Oda open book. Oda social butterfly. Oda akan borak dengan ni, borak sini, borak sana. Oda yang orang yang cakap lah, yang tak ada malu lah macam tu. Saya lah orang yang tak ada malu tu. Hai. So macam kalau siapa agaknya Oda follow dengan sikap yang macam tu? Maybe makcik saya, Sharifah Sakinah. Macam tu kot saya kadang-kadang. Ataupun memang mak saya. Saya memang mak jiwa mak saya. So kalau antara your mom dengan your makcik, mana yang you rasa macam lagi macam macam sama lah kita orang ni macam tu? Sharifah Sakinah 100%. 100%. Okay, so kita dah kan, kita nak tanya jugalah macam kan Oda masuk Talk to Manager sebenarnya kan. Memang Oda ada minat nak menyanyi ke? Sebenarnya Oda tak ada minat nak menyanyi pun. Sebenarnya Oda yang macam apa Oda buat kat sini. So Oda tengok ada Talita pandai menyanyi, ada Ahmad, ada Adi, ada Amar semua. Oda termenung lah kat katil lah. Kenapalah saya masuk tempat ni. Sebab saya tak ada minat menyanyi. Saya more to pengacara ke, pelakon ke, borak-borak macam tu ke. Udah maybe ingat, okay maybe masuk Live Plus ni bukan masuk penyanyi. Tengok-tengok penyanyi pula. Kena pergi vocal class semua. Tapi you know, I'm okay with trying new things. Okay je. Okay, so macam kalau waktu lapang ke apa kan, adakah Oda ambil masa lapang tu untuk menyanyi ataupun Oda ada hobi yang lain? Oda sebenarnya kalau ada lapang, hobi Oda sebenarnya hobi Oda keluar. Gimana? Lepak. Hobi Oda, you know what, tak ada benda kan? Korang free tak? Saya sebenarnya tengah free. Lepas saya keluar. Tapi ada je yang kat rumah-rumah tu. You know, like kadang-kadang menyanyi, try menyanyi ni, menyanyi tu kan. Kadang-kadang ada lah macam, suara saya tak sumbang lah this time. Lepas tu bawa kat atas stage, how? tak ada. For me, semua okay. Oh my god, Oda dapat glazer guys. Okay, so macam selalunya kan, kalau kan Oda cakap kan, Oda macam suka pergi lepak semua kan. Selalu kalau mak-mak kita ni bila cakap kita nak pergi lepak ke semua kan, dia mesti macam, kau ni suka pergi lepak semua tu. Pernah tak your mother macam tak kasih ke, ataupun you macam cakap lah nak pergi lepak tapi ada macam positive side which is you cakap macam nak pergi lepak tapi balik waktu ni macam tu? Selalu sebab sebagai anak perempuan kan, so mama dengan papa macam lagi jaga. Itulah susah tu nak keluar lepak tu orang kena jaga sikit. Tapi kadang-kadang dah cakap je, balik sebelum maghrib. Tengok-tengok dah pukul 10. Oops. So dia terlebih jugalah. Lepas tu alasan dia, sorry lambat, borak rancak tadi. Itulah alasan dia. Tapi okey je. Okay, so macam kita macam banyaklah dengar kan, macam yang Oda ni betul ke anak angkat kepada Tok T? Boleh tak Oda cerita sikit, betul ke? Sebenarnya bukanlah anak angkat sangat. Sebab dulu masa mama buat Cukur Jambu Oda, Tok T ada, Mami Siti ada time tu. Dia pun comelnya Oda ni. Lepas tu kadang-kadang after that day, mama cerita lah, Oda masa tu kan tak ingat sebab Oda baby lagi kan. So mama cerita lah, Tok T kadang-kadang akan datang rumah, tengok-tengok Oda dalam kereta Tok T. Tok T pun, bye Syira, bawa anak kau keluar, bye. Macam tu je. Mama pun macam, aduh anak aku. So Oda dari kecil lagi okay je dengan Mami Siti. Kita orang sama-sama je, sama-sama. Sekarang pun tadi pun baru jumpa kan. So macam pernah tak dia bagi apa-apa advice kalau waktu macam nak jadi seorang macam orang kata bila kita dekat dalam dunia hiburan ni kan, pernah tak dia bagi apa-apa advice dekat Oda? Pernah. The advice dia pernah cakap dekat Oda is bila you nak jadi on top, you kena kerja keras. Make sure you ada disiplin and kerja keras, and make sure belajar. Mostly belajar, disiplin semua. Okay. So macam okay, tadi kita sembang pasal macam Oda dengan Tok T kan. Lepas tu sekarang ni kita nak sembang Oda dengan Mama Oda sendiri, iaitu Sharifah Shahira kan. Yeah. Sebab kita tahulah kan macam
anak kepada selebriti ni kadang-kadang ada macam cabaran dia. Ya, Ada tak cabaran dia apa-apa banyak. cabaran yang macam Oda lalui yang Oda boleh share? Cabaran dia ialah orang ingat you dah macam, kita orang ni dah macam spoiled. I mean honestly to me it's like not a bad thing. Sebab orang macam suka hati aku ni saya Nepo baby, you siapa Betul. saja macam tu kan. Sebab banyak kita orang as Nepo babies macam anak artis dan bagainya selalu dapat hate lah macam budak ni selalu guna kabel lah, anak kaya lah, kau ni kaya lah. And then kadang-kadang orang anak artis dia sakit hati macam, oh saya kena macam jadi macam ni untuk orang suka ni. Kalau saya tak kisah. Biarlah saya anak artis. You Nak siapa? buat You macam siapa? mana kan? You siapa? Suka hati saya lah. Macam tu kadang-kadang kan. So honestly benda tu affect banyak orang sebenarnya, anak artis. Honestly masa tu I tak tahu pun. Sebab diri saya kan, diri orang lain. So bila masuk Talk to My Manager, jumpa anak artis lain, diorang cerita pasal diorang punya like situation. I macam I tak melalui seorang. I tak seorang. Macam ada lagi rupanya saya macam saya ni. So itulah kita macam ada pros dan ada cons dia, you know. Nak jadi anak artis. So maksudnya macam tadi kan Oda cakap pasal Nepo baby kan. Apa pendapat Oda tentang perkataan Nepo baby tu kepada anak-anak artis ni? Honestly to me, kalau orang panggil I Nepo baby, I will carry that thing proudly. Sebab my mom kerja keras semua tu. Tiba-tiba dapat anak, tiba-tiba haters macam Nepo baby. Lepas tu jadi depressed. Mak saya mesti macam, alah kenapalah saya jadi artis kan. So for me, I akan embrace my Nepo baby. Biarlah saya Nepo baby. You guys wanna hate ke saya jadi Nepo baby ni? Tahulah korang bukan Nepo baby. Like don't put it in my face. Macam tu kadang-kadang. Yelah sebab macam nak buat macam mana kan. Kita memang dilahirkan dalam keluarga itu kan. Ya, Takkan kita betul. nak cakap nak Takkan ubah kita kan. nak embarrassed because of it. We should proudly say that I am a Nepo baby. Macam tu kan. Okay, so Oda tadi kita dah sembang sikit pasal Oda as a person sendirilah kan. So sekarang ni kita nak masuk kepada macam Talk to My Manager lebih mendalam. So tadi kita sembang sikit, lepas tu kita nak sembang pasal Talk to My Manager lah. Talk to sebab My Manager. itu apa yang Oda buat baru-baru ni, betul tak? Ya, betul. Okay, so macam mana Oda boleh tiba-tiba terjoin Talk to My Manager tu? Macam mana? Basically sebab masa tu Talk to My Manager baru nak up kan. And kita baru start. Basically banyak artis pun, anak artis takut nak masuk. Takut sebab diorang, you know, usually singing shows like Hardest Singing, Gavaganza, bagainya. Diorang ni memang strict macam you vocal je, no enjoy no ni. Tapi sebab diorang tak tahu lagi at that moment what is Talk to My Manager, what is the thing, what is macam ni semua. And masa udah diorang tanya mami, tolonglah Kak Syirah masuk lah, kita dah tak ada orang ni. Lepas tu my mom was like, aku bukan penyanyi, aku pelawak. Lepas tu so kita orang try. You know, I was like, you know what mom, kita try je lah. Kita masuk, kita dah meeting. Time meeting tu sebenarnya dah regret dah macam ya Allah kenapa lah saya masuk semua penyanyi. Tengok tiba-tiba diorang, lepas tu PC kan. PC diorang tengok menyanyi. Saya kat belakang, ya Allah saya tak boleh nyanyi, ya Allah saya tak boleh nyanyi. Nasib baik nyanyi lagu Yuna, slow je, slow and steady. Lepas tu minggu pertama saya cakap nak buat macam ni. Apa strategi saya kan? What is my strategy? And I was like, I boleh menari. So I membawakan benda tu dekat atas pentas. Dan bila I membawakan benda tu dekat atas pentas, semua orang macam, saya nak masuk lah. Saya nak masuk lah Talk to My Manager ni. So before Talk to My Manager was Talk to My Manager, semua orang takut. So we were like backup choices. We were like plan B. Sebab tak ada banyak nak masuk. Okay, so macam kan yang Oda cakap kan, Oda waktu first stage adalah Oda menyanyi lagu Like Jenny, betul? Okay, waktu pemilihan lagu Like Jenny tu memang Oda sendiri memang nak tunjukkan Oda punya talent in dancing and also in rapping, macam tu ke? Honestly, kita orang punya idea was something different. Something, I rasa kita orang nak ambil lagu apa yang masa tu? I lupa. Kita nak ambil lagu lain, bukan Like Jenny. Tiba-tiba kita tengah tengok
options kita orang. Tengok like Jenny ni dah full dah concert dia macam okay, macam ni. So kita macam tak payahlah kita buat kerja, dah siap dah benda ni kan, kita ambil inspo je. So when we took like Jenny, I pun macam masuk talk to my manager ni, kalau I tak boleh nyanyi, tapi I boleh rap and dance. So that is my kelebihan. So kita orang ambil kelebihan Oda, bawa atas stage. So memang that was the plan juga. Nak tunjukkan semua orang yang I can dance and I can sing at the same time. Yelah sebab macam for me waktu my first time tengok Oda punya performance, I was like macam yes Oda. macam susah tau nak bawa nak menari sambil menyanyi. Betul. Ni tau. Dia macam and then you bawa lagu Blackpink punya members pula, and I was like macam ada. So waktu tu memang I sendiri macam tengok this one I akan minat dia sampai habis lah macam tu. So bila you macam keep on macam bottom, macam selepas tu bottom tu kan, I rasa macam no, not Oda. And then waktu you buat gimmick yang you cakap you tersingkir tu kan, I was like no. Semua tercekik air mata diorang. No. Lepas tu tiba-tiba sebenarnya kena tipu. I was like minta maaf ya satu Malaysia. Saya minta maaf ya. Okay, tapi sebelum tu lah, macam siapa yang sebenarnya betul-betul yang galakkan Oda, macam betul-betul percayakan Oda untuk nak masuk talk to a manager tu? Yang macam dalam family. Family, most my family lah, my mom, my dad, my sister, everybody, they believed in me. At first they were like tersingkir ni, but then lama-lama dia macam okay, actually she can do this, she can do it. So when I took, bila dia orang dah support Oda ambil support tu, and Oda was like yeah, I can do it. I can do it. Bila orang dah you can do it, you tukarkan mindset you, I can do it. So bila benda tu jadi positif. Yelah, bila kita punya supporter, orang sekeliling kita pun positif untuk cakap kita boleh buat, kita pun jadi positif kita untuk kena boleh jadi buat positif. Okay, waktu kat dalam talk to my manager lah kan, apa pengalaman yang Oda paling tak boleh lupa? Pengalaman macam Oda punya sendirilah, pengalaman Oda sendiri. Ada one time Oda minggu ke-6 Oda stress sangat. Pasal pressure, put a pressure from my family semua. And bila Oda dah pressure terus macam ya Allah kenapa ni. So the time tu rehearsal hari Sabtu, Mama dah cakap benda kat Oda, buatkan Oda pressure. So I was stressed at that point. I lari. Kita tengah borak dengan all the contestant, Ahmad semua, Talita semua ada. Borak pasal lari. Lepas tu dia macam kenapa Oda lari ni? I lari masuk bilik. Lepas tu diorang ketuk, dia masuk Audra. Lepas tu because they knew I was stressed. Diorang tahu yang Oda stress. Dia masuk, lepas tu dia macam Audra it's okay, satu-satu cakap. Tak apa Audra, kita pun semua stress Audra, kita pun gaduh je dengan mak bapak kita, tapi it's okay Audra. Diorang bagi tahu, they tried to cheer me up lah, and it was really sweet, it was really nice. It made us more closer. You know, macam at that moment you finally realize yang wow, we're all at this point where kita orang macam so comfortable with each other that kita orang boleh comfort each other, because boleh bezakan minggu pertama dan minggu ke-6. Minggu pertama kita orang macam good luck. Good luck. Awkward lagi. Good luck. Yeah, you too bro. Macam tu kan. Lepas tu tiba-tiba minggu ke-6, Audra tak apa kita tiba-tiba dah rapat macam tu. So it's like I made a new family lah. Waktu first Oda masuk tu, siapa yang antara contestant tu yang Oda memang dah tahu dia? Dah kenal lah siapa dia? Talita. I kenal Talita dulu sebab I macam nampaklah TikTok dia, and Talita, Uncle Syed sudah datang rumah. So tapi masa tu Talita kecil lagi. Dia sekarang ni umur 12 kan. Dia umur 8-10 macam tu. Talita makan. Dia tengok phone. Macam tu. Dia dulu pendiam. Lepas tu dah kenal Talita, sekarang ni dia pun jerit. Oda. Macam tu. Ya Allah, diamlah. Macam tu sekali. Sebab macam kita Abang Noel pernah dengar one of your interview lah, cakap macam you cakap Oda tu macam your little sister, betul tak? Talita you cakap Talita tu macam your little sister. So apa yang membuatkan you rasa dia macam you nak protect dia macam tu? Sebab dia macam memang adik. Dia memang kalau you tengok dia macam budak ni kecilnya. Tapi kadang-kadang lawak dia pun hamba. Aku cakap depan muka dia, lawak kau hamba tu. Lepas tu dia kata, dah lah
Dia akan macam tu. Tapi sebenarnya dia comel. Dia comel dan dia pun kisah pasal semua orang. So benda tu bila you dah nampak dah orang tu dah dia kisah pasal kita, kita kenalah kisah pasal dia. So macam okay, ni memang adik aku ni. Ni saya ambil dia sebagai adik saya. Sebab dia pun ikut perangai Oda sikit. Tiba-tiba dekat dalam Tok Teman Manager ikut perangai Oda sikit. So macam kau adik aku. Aku ambil kau adik aku. Kau adik aku. Okay, so macam antara semua peserta-peserta lain tu, waktu Oda dekat Tok Teman Manager lah, Oda tengok performance orang semua kan. Antara semua peserta tu, siapa yang macam Oda rasa macam macam kagum gila bila tengok macam tu? Macam you were so macam wow. Yang mana I takut kan kalau I cakap nanti diorang tengah tengok ni, diorang kata, diorang message, oh yelah aku je siapa je kan. Aku ni siapa je kan. Diam. Korang semua tu, diam. Aku fikir sekejap. Amat rasanya. Amat. I suka Apocalypse dia punya lagu tu. Apocalypse gila lah. Sampai sekarang Oda dekat dalam tandas. Apocalypse. Tapi my second choice is also Amma. Sebab Oda dengan Amma macam ni level kita orang. Kita sama. Tapi dia lagi tinggi sikit sebab dia boleh nyanyi. Oda tak boleh nyanyi. So dia macam ni. Sebab dia boleh menari and sing at the same time. So kita sama level tapi dia tinggi sebab dia boleh nyanyi. Sebab dia just tak ada suara. Hari tu you guys perform sama-sama kan lagu apa? Rockstar dengan Idol. Betul. So macam okay. So antara dekat dalam peserta-peserta tu, siapa yang Oda rasa Oda paling rapat? Ataupun kalau Oda nak cakap semua pun boleh. Ada dua je. Amang Adi. Kami kan trio mood. Pening pula dengan trio ni. Kadang-kadang diorang akan kacau. Sagi pun ada berdiam Sagi tapi surprise. Dia tak tahu. Dia ingat dia nak keluar je. Saya memang rapat dengan Amma, dengan Adi. Sebab Amma sama kepala dengan saya. Dia sebenarnya nampak pendiam. Sebenarnya tak. Dia lagi masuk kepala lagi saya. Dia sebenarnya lagi teruk daripada saya. Saya tengok Adi sebenarnya pendiam yang nampak. Tak, sama je. InsyaAllah pening dengan 2 ekor tu. Tapi sebab kita orang rapat, sebab kita orang salah. Kita orang beza umur kita orang pun dekat-dekat tak jauh sangat. Kalau Ahmad dengan Talita, Ahmad 13. Talita 12. Saya dengan Hadi dengan Amma, saya 16, 17, 18. Amma 18, Hadi 17. So kita orang ni macam tangga. Kalau Kak Long, Atalia ataupun Kak Ngah, Marsha, diorang dua-dua 22. So kita orang macam kita nak rapatkan siapa ni? Diorang dah masuk college. Diorang masih budak sekolah. Kita geng. So tiga-tiga saya, kita tiga-tiga ni. Kita okey je. So macam boleh tak macam Oda describe macam one words tentang Adi dengan Amma? Amma Tintong. Amma Tintong. Hadi apa nak cakap intim. Kenapa nak cakap intim? Apa okay, Hadi Amma Tintong, Hadi Ding Dong. Dia macam riff and rap. Udah? Tin tin tan tin. Okay, so macam apa benda yang paling bahagia yang Oda belajar lah waktu dekat Tok Teman Manager? Oda belajar banyak disiplin and learning to be a better person. And belajar lah macam mana nak jadi artis, mana nak belajar hormat lagi dengan orang, adab sikit. Belajar macam mana nak berborak dengan wartawan. Macam tu lah dah belajar banyak dekat Tok Teman Manager. Kadang-kadang belajar lagi lah. Udah sebenarnya belajar lagi banyak dekat Tok Teman Manager dari sekolah. Macam duduk situ. Lepas tu diorang akan ajar. Sebab masa tu diorang tengah borak pasal something. Lepas tu diorang tengok Oda sudi tak? Oda pun, sebab Oda tak pandai sangat bahasa Melayu. Oda more to English. Oda pun kata, sudi tu apa? Dia kata, aku tak tahu sudi. Lepas tu diorang cerita. Lepas tu diorang pun cerita artis-artis Melayu. Sebab Oda ni tak tahu artis-artis Melayu. Kalau Oda tak termasuk Tok Teman Manager tu, Aunty Liza Hanim pun Oda tak kenal. Bayangkan. So diorang Amma dengan Adi tu ajar satu-satu. Okay. So Ernie Zakri ni Anwar Zain ni Awi dia cerita. Okay.
Diorang pun kadang-kadang shock gak macam, kau tak tahu. Berapa kali dah macam, sabar. Ajar satu-satu dulu. Diorang lagi over. Diorang lagi over. Satu-satu dulu guys, satu-satu. Lepas tu diorang kata, teruk doh. Macam mana kau nak jadi artis? Tak apa, kita ajar, kita belajar. So diorang macam buka buku teks artis tu dulu. Buka. Ni. Oh, okay. Dah tahu. Sekarang baru tahu. Okay, kalau ikut persen kan, berapa persen Oda tahu pasal artis ni? Apa pasal artis Malaysia? I rasa 30%. 30%. I rasa bukan 100% ni. Oh. Ada yang baru-baru ni macam, oh ini ke ni? Oh ini ke ni? Baru nak tahu. Udah rasa 30% ni. Okay, so Abang Noel nak tanya pun, Abang Noel mungkin tak tahu juga. Kan? So, kita abaikan. So, Oda kan bila dah habis Talk to Manager, dah grand final orang kata kan, Oda kan dapat tempat ketiga kan. Oda sendiri, Abang Noel nak tanya, Oda expect tak Oda dapat tempat ketiga tu? Masa tu Oda rasa termenang. Oda rasa termenang. Sebab kalau tak Oda nombor 4 kot. Sebab Kak Ahmad kesian dia. Dia tiba-tiba dapat nombor 6. So Oda macam, Oda ingat Oda dapat nombor 4. Oda rasa Amma yang nombor 3. Tengok nombor 3, Oda punya shock tu macam nak menang juara. Macam ya Allah menang. Sebab kan kita orang bukan penyanyi. Kita orang pelawak. Kita orang pelawak. Lepas tu menang nombor 3. Dekat pertandingan menyanyi punya pertandingan. Ya Allah, itu menang. Udah rasa termenang. Bukan menang betul. Termenang guys. Termenang. Okay, tak pasu your mother pula menang Best Manager, betul? So you expect tak your mother menang tu? Yang tu pun saya tak tahu. Kita pun macam, macam mana ni? My mom macam, tiba-tiba menang ni macam mana? Saya macam, Mama, kita menang. Mama. So, time tu kita orang macam excited lah atas stage. Sebab Oda selalu tengok je orang yang lain dapat, tak apa, rezeki diorang kan. Tiba-tiba final kita orang dapat. Sorry guys, rezeki kami pula. Rezeki kami datang pula guys. Tak apa, sebab grand final pun valuable manager RM500. Masa tu RM300 pula. Okay, so macam apa duit kemenangan tu kan, kita nak tanya lah kan. Macam, apa Oda nak buat ni? Nak beli phone. Nak beli phone. I dari tadi minta mama nak phone. Kat situ je. Tahu, I nak phone. Dari tadi sebab mama kata, sabarlah, tunggulah keluarkan cek dulu. Dan macam, nak phone. Sebab I tahu mama akan guna juga. Mama pun, dapat try duit anak. Dapat guna duit anak. I pun macam, okay, tak apa. Manager 60 tak apa. Suka hati manager. So, tapi the first thing I want to do is buy a new phone because my phone macam rosak juga. And it's a good investment, you know. Buy new phone, I make more video, more money come in. Macam tu. Boleh beli phone lain boleh. Tunggu iPhone 20 pula. Tiba. Lepas tu, the rest I rasa bagi like my mom man. Sebab my mom guna dekat atas stage tu budget dah habis. 5,000 setiap kali atas stage, penat. So, sikit-sikit guna bagilah mama tu. Okay. Macam sekarang ni kan, kalau ada rancangan lain. So, kita tahu Oda ni jenis yang berani. Macam willing, confident, willing yakin, nak cuba apa-apa. Kalau ada rancangan lain, what kind of rancangan yang you nak join? Travel series, please come get me. Bukan dulu waktu Oda ada kecil-kecil dulu, Oda ada pergi buat travel series dengan your mother ke? Yes, kita orang dulu ada Oh My Family. Kita pergi sini sana, tapi tu with my sisters. I nak dengar ni, guys, everybody who's listening dekat luar tu, maybe producer ke, dengarlah my idea so good. Pitch your idea. Yeah, please buat remaja punya travel anak-anak, guys. Remaja, guys. Bayangkan banyak gila orang tengok semua remaja ni nak famous ni. Tiba-tiba travel series, lagi banyak orang tengok. Lagi hebat. Macam contoh, korang bayangkan saya dekat tepi mamak kedai mana dekat Cameron. Best. Idea dia mantap, guys. Bayangkan Oda memancing dekat Bali, guys. Best travel series, please. Kalau boleh, saya dengan Hadi dengan Amma punya travel series. Sebab banyak orang suka tengok kami. So bila orang suka tengok kami,
itulah tempat bila kita boleh buat travel series. Itulah konten. Ambil saya please. Saya free. Saya minta free ni, ambil saya. Okay, kita dah habis dah soalan pasal Talk to Manager. So kita dah ada beberapa soalan lagi nak tanya dengan Oda. Okay. Boleh. Macam kalau macam Oda kan, masa Oda rasa takut dengan malu, macam mana Oda atasi dengan perasaan tu? Kalau Oda rasa macam nervous, rasa macam kadang-kadang kan kalau kita yakin ke berani pun, kadang-kadang ada one time tu kita akan rasa macam tiba-tiba kita rasa anxiety tu. Kita rasa macam takut lah. Tiba-tiba rasa macam malu pula nak pergi ke depan orang. Macam mana Oda sendiri nak atasi situasi yang macam tu? Benda tu memang it happens, you know, sebab kita orang semua manusia. Kita orang semua ada perasaan diri sendiri. So tiba-tiba when you're going on stage, like okay at first macam okay fun, tiba-tiba you buat reality check dalam diri sendiri, macam alamak I'm going on stage in front of many people on live, itu anxiety datang. Benda tu boleh effect diri sendiri when you're doing something important. What I advise is bila benda tu jadi, shake it off, macam you macam bergerak. Because kalau you anxiety, you duduk diam, lagi anxiety. Lagi benda tu datang macam ya Allah, kenapa pula saya macam ni? Tak boleh. You berdiri, you bergerak. You buat exercise, you stretch dulu, bla. You boleh borak dengan orang. Do something that you akan make that disappear. Distract yourself. Take TikTok ke scroll ke, tak apa, boleh. Tapi jangan buat selalu. You kena bergerak juga. Kalau boleh, borak dengan orang. You know, like talk. You tahu macam ni. Nanti you boleh je. Don't be afraid to go, guys. I'm so nervous. You're not weak if you do that. You're expressing your emotions. That's what make you stronger, kan? So you kena bergerak lah lebih. So kadang-kadang kalau kita rasa macam tu juga, kita boleh cakap dengan kawan-kawan. Betul. Macam kalau kita rasa stres tu, kita boleh complain dengan kawan-kawan. Kadang-kadang orang cakap complain ni macam orang kata spoil. Tapi sebenarnya complain tu for me lah, complain tu adalah satu benda yang macam boleh releasekan. Tapi at the same time kita tak ada pun masukkan sangat pun. Just kita nak complain untuk it's just, kita complaining nak is luahkan. something. Kalau meluah tu sebenarnya tak salah. Sebab you nak meluahkan apa your opinion to other people. And tengoklah macam mana meluahkan tu. Macam gossip. Kalau gossip between your friends is fine. Kalau macam hate against someone that you don't even know, that's bad. Tapi it's okay. As you know, it's you. That's you. Me is me. You is you. You go. Macam tu. Apa harapan Oda kepada Oda yang 10 tahun akan datang? Oda harap Oda dah jadi top 1. Wow. Punya dream tu pergi jauh kan? Oda harap Oda sorry, abang. Sumpah lagi dia ke abang dia. Nampak dia. Oda harap in the future Oda will be a really famous person. InsyaAllah I akan buat lagi job. Maybe sign dengan orang ke, mana tahu. And Oda insyaAllah I akan banyak berkenalan lah. Macam ni lah Oda sebenarnya. I sebenarnya takut orang kenal I Oda tapi bukan Audra. So orang kalau bilang Audra, siapa Audra ni? Saya. Itu saya. Saya lah orang tu, guys. Please dengar. Tapi lepas-lepas ni Oda lebih prefer nak dikenali sebagai Audra ataupun Oda? Kalau boleh Audra. Tapi I takut orang Melayu macam tak nak anak Oda. Okay, fine. Suka hati korang, ambil lah. Audra tu nama sebenarnya saya. Tapi tak apa, ambil Oda. Oda boleh. Macam nama K-pop kan. Macam K-pop kan ada siapa BTS tu. BTS tu macam contoh V nama dia V. Tapi nama sebenarnya dia Kim Taehyung. Macam tu. Oda boleh jadi macam tu. You nak jadi O untuk Audra. Oda. Macam tu boleh. Okay, so macam bila Oda cakap Oda nak jadi top 1, nak jadi popular semua tu, Oda nak jadi seorang yang popular dalam bidang nyanyian sahaja ataupun macam popular dalam macam-macam lagi? Kalau boleh macam-macam. Sebab I tak nak benda satu je, I nak semua. Anak tamak. Anak semua. Macam tu lah. Itulah I nak. Kalau boleh, I boleh jadi pengacara. Boleh. Maybe macam, InsyaAllah maybe rezeki macam, Audra pandai pengacara. Okay, maybe saya boleh jadi macam mak saya. Pengacara nombor 1 ke, maybe. InsyaAllah.
Kalau tak berlakon, I boleh jadi macam actor. Oh, Audra lah actor paling tu besar, mana tahu. Penyanyi tu. Kalau I rajin, I kena fokus. Kalau I fokus lah, I boleh kot rasanya pergi try jadi penyanyi. Sebab tapi sekarang ni I punya fokus tu macam tak fokus, tapi fokus sebab udah ADHD. Oh, faham. I akan start getting distracted with something else. It runs in the family. So kalau I boleh fokus dalam bidang nyanyi ni, boleh kot jadi top. Tapi insyaAllah boleh kalau ada rezeki. So macam kalau niat sajalah nak tanya kan, kalau Oda jadi seorang penyanyi kan, Oda nak nyanyi lagu yang macam mana? Rap. I'm a rapper. You're a rapper. I'm memang jiwa I rapper. Kalau you nak I nyanyi lagu balada, terima kasih. I stop there, terima kasih. You bagi berapa duit pun nak nyanyi lagu balada, terima kasih. Kalau bukan 1 juta, terima kasih. Sebab balada ni not my thing. Udah mostly to rapping. Macam sebab udah cakap laju. Sebelum udah cakap laju tu, udah boleh pun rap laju. Eminem boleh, semua ni boleh. Ambil, bagi je saya makan. So you more macam lagu yang rancak lah. Rancak, ya. Saya suka lagu pagi dan petang. Sebab pagi dan petang rancak. Nak pergi kerja rancak, nak balik kerja. Jangan malam dan tengah hari. Tu galau tu. Tidur dulu macam tu. Tak nak saya. Okay, ni last lagi satu lah. Macam kalau Oda dimasukkan dalam satu group, macam contoh sekarang ni girl group kita Dola semua kan. Yeah. Oda nak tak? Oh, I honestly boleh je. I honestly down. I macam, bestnya. Tapi best juga buat girl group. Sebab Oda tak pernah try benda tu. I tak pernah fikir pun I nak jadi girl group. Tapi kalau tiba-tiba ada orang minta, Audra, jom buat girl group. Berapa orang? Tengoklah berapa orang. I rasa boleh sebab I boleh jadi main rapper ke apa ke. Apa-apa je I boleh. Okay, so kita nak tanya lah. Kalau Oda dalam group tu, apa position Oda? Position? Position rapper lah. Rapper. I mean rapper, maybe main dancer. Tapi I rasa rapper sebab mana tahu girl group tu ada orang lagi pandai menari daripada Oda. Tak boleh cakap je Oda pandai menari macam tu je. I'm not top menari, guys. I pun ada struggle sendiri, guys. Okay, so itu je kita punya soalan hari ni. Okay, kita cakap terima kasih lah dekat Oda sebab macam yelah, spend time dengan kita untuk sembang, tu nak tanya pasal your experience, talk to my manager. Lepas tu you akan di masa akan datang nanti. InsyaAllah. Okay, so you ada tak apa-apa benda yang you macam kata-kata akhir yang you nak cakap kepada kita punya penonton? Kata-kata akhir is I want to say thank you so much. Thank you so much for supporting me. Siapa-siapa yang tengok kat luar tu, kalau orang talk to my manager tengah tengok ni and I get a text from you guys saying, guys, kalau I get text from Ahmad or Talita ataupun Hadi ataupun siapa-siapa saja kat luar tu, kalau cakap, kau tak cakap pun nama aku dekat dalam tu, suka hati aku lah. Kau siapa? Ini podcast aku yang guest. Entah. You dekat sini ke mana? Tak ada kan? And then I nak cakap kat my fans, of course. Thank you so much for listening to this podcast. Siapa yang tengok, make sure subscribe. Kan? Betul lah, subscribe. Betul guys, subscribe please. And then thank you so much for tengok Oda and supporting me and giving your love to me and thinking I'm such a good person. Thank you so much. You guys are the best. And make sure to subscribe to, what is this called? Bintang kecil guys. Subscribe to Bintang Kecil. Nanti dia orang akan buat bintang besar. Korang bagi 1 juta 1 juta jadi bintang besar. 1 juta subscribers ke, boleh lah bintang besar. Nanti mana tahu Sharifah Syairah kat sini, Siti Nurhaliza, dia boleh interview. Jangan bintang kecil, kena bintang besar juga guys. Okay, love you guys. Okay, itu saja. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe YouTube channel Bintang Kecil. Itu saja. Bye-bye. Out.